Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farisha Ali Humaira binti Nur Alizan. Pada hari ini saya akan mengulas sedikit tentang fahaman humanism. Jadi, humanism ni apa? Humanism ialah ideologi yang meletakkan manusia sebagai pusat kebenaran dan nilai, bukan Tuhan. Ini bermaksud ia lebih berbahaya berbanding sekularisme kerana ia bukan sahaja memisahkan agama tetapi menggantikan wahyu dan dengan akal dan perasaan manusia. Akibatnya timbul relativism moral, iaitu tiada lagi konsep halal dan haram, hanya apa yang dirasakan betul. Inilah yang membawa kepada normalisasi amalan seperti LGBT, perkahwinan sejenis dan eutanasia, iaitu semuanya atas nama hak individu. Selain itu, humanism menjadikan masyarakat hilang arah kerana moral berubah mengikut nafsu dan zaman, bukan berpandukan wahyu. Malah pendidikan moden turut terpengaruh sehingga generasi moden melihat agama sebagai penghalang kemajuan, bukan panduan hidup. Jadi kesimpulannya, humanism sangat berbahaya kerana ia merosakkan akidah dan menyingkirkan Tuhan daripada kehidupan manusia. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.